Assalamualaikum. Hai korang. Okey, hari ni Cik Jah nak bagi tahu korang tahu Cik Jah ada menu baru iaitu daging harimau menangis. Okey, korang boleh je tahu order daging harimau menangis ni nak pair dengan nasi lemak ke, dengan nasi goreng ke pun boleh, tapi hari ni Cik Jah tunjuk kat korang ni spaghetti aglio olio daging harimau menangis. So portion dia memang Cik Jah dah timbang siap-siap tahu. Setiap satu plate korang akan dapat portion daging seberat 180 gram ke 200 gram satu portion. So korang akan dapat memang banyak lah. Macam hari ni nampak ni kita ada aglio olio dengan daging harimau menangis. Korang boleh request juga sama ada korang nak tabur Thai sauce ni yang homemade Cik Jah buat sendiri ni atas daging dia, ataupun korang boleh je nak asing tau. Okey, jom kita makan. Korang tengok ni Cik Jah potong nipis-nipis tau. So memang lah dia tak liat. Sebab lagi pun Cik Jah guna daging batang pinang. Nampak tak? Okey, jom makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Jom. Kalau korang nak macam ni juga, korang kena datang cepat-cepat dekat warung dapur kecil Cik Jah. Kita orang ada buka daripada Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Selasa, Rabu kita orang cuti tau. Okay, bye korang. Terima kasih.